Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera semuanya. Baiklah, anda sekarang berada di Top 10 at 10. Dan saya Jimmy, host anda untuk kali ini. Okey, baiklah. Minggu ni agak-agak siapa artis yang bakal terpilih berada di dalam carta minggu ini Jom, kita check it out. Nombor 10. Persis wajahnya seakan-akan Aida Jebat. Sangat-sangat bersyukur bila Nel go through that sampai je watak besar yang diberikan sekarang ni, Nel dah pandai, Nel dah pergi kelas, Nel dah go through all that maki-makian, and then bila dapat watak besar ni rasa macam boleh buat yang terbaik lah. Ini dia Nellisa Nizam kekal tekad mengekalkan momentumnya di dalam bidang lakonan. Selain daripada kekal aktif di dalam akaun TikToknya, Nombor 9. Memegang watak antagonis, Dayang Arida mahukan cabaran dan pengalaman yang baru dengan memegang watak yang lain. Tak tahulah kenapa orang lebih suka Dayang dengan watak-watak antagonis. Sebab, anda tahu bukan muka jahat ke? Itu dia. Tak nak demand. Beliau terima apa-apa saja watak yang diberikan selepas ini. Nombor 8. Selepas menempah nama di negara jiran iaitu Indonesia, Erin CTJ merasakan dirinya seperti seorang pengemis di negara sendiri. Erin rasa macam Erin perlu membuat orang Malaysia ni kenal Erin dulu, baru Erin membuat nama dekat Indonesia. Dia juga akui yang peminat sukakan sesuatu yang berbeza dan unik. Nombor 7. Selepas 13 tahun menyepi, VE kembali dengan lagu terbarunya iaitu Tunggu. VE berkongsi kepada Bumi bahawa mereka berpuas hati dengan sambutan lagu. Nombor 6. Diorang mengeluarkan lagu baru yang berjudul Berani. Ya, dengan harapan untuk mengangkatkan martabat wanita serta melawan penindasan dan ketakutan. Girl power gitu. Nombor 5. Juara Big Stage 2020, Azam dan juga Cheryl memasuki fasa baru mereka dengan mengikat tali pertunangan. Itu dia. Azam berkongsi pada kami yang beliau memilih 30 September atas alasan birthday Cheryl. Sweet. Nombor 4. Terpaksa membuat laporan di laman Facebooknya. Akaun media sosial Ning by Zura digodam dan menegaskan bahawa bukan dia yang post konten-konten lucah itu. Nombor 3. Muzik sentiasa menjadi sebahagian daripada hidup kami dan boleh dianggap hobi utama. But it's more to kepada hobi lah, and I think maybe dalam masa yang terdekat ni Han akan try untuk cuba beli music sedikit banyak aku, because I really like music. But yeah, I would say music lah kot. Itu dia. Han Hakim berkongsi kepada kami bahawa dia dan kakaknya Kiss, iaitu gitaris daripada kumpulan Expose, memang minat muzik dari kecil lagi. Nombor 2. Memegang watak berat. Itu dia. Danish Hazrik berkongsi pada bahawa watak dia di dalam Air Tanggal ini sedikit berbeza dan mencabar. Dulu dia pernah buat watak juga macam ni, cuma watak ni lagi berat tau. Cerita ni dalam 2 bulan. Boleh katakan dalam masa 2 bulan tu ada beberapa hari je dia tak nangis. Sepenuh ni nangis je. So bagi dia memang heavy lah buat watak macam ni. So, tapi dia happy lah. So sekarang dia ada pengalaman. Tambahan pula, Danish bagi tahu bahawa dia menyimpan hasratnya untuk menjadi pengacara suatu orang nanti. Dahsyat. Nombor 1. Penyatuan di antara Yusof Barin dan juga Zizi Kirana mendapat pujian oleh pendakwah terkenal iaitu Ustazah Azmi Mansur. Katanya urusan jodoh itu lancar kerana diizinkan Allah, kerana liku setiap seseorang itu berbeza dengan yang lain. Itu dia tadi saya kongsikan kepada anda 10 artikel menarik dalam carta minggu ini. Jadi jangan lupa untuk follow platform kami di media sosial, Instagram, Facebook dan juga di YouTube kami. Okey, untuk tidak melepasi apa-apa perkembangan dari kami. Okey guys, sehingga kita berjumpa lagi di lain hari. Assalamualaikum.